muslimin dan muslimat. Bermula dengan perang Palestin, lepas tu krisis Yaman tak habis, topak pula sallallahu alaihi Muhammad, dan yang terbaru kan dalam duk celah-celah Iran dan Israel tu mai pula tragedi 6 tahun hujan yang tak pernah turun di Dubai, tiba-tiba turun taburannya tuan-tuan. Jumlah air yang turun pada 13 April yang lalu di bumi Dubai, one of the most beautiful and the largest and the richest city in the world, tiba-tiba 6 tahun. Bumi Arab ni kan biwadin ghairi zi zara'in, bumi yang kering kontang. Bumi Arab ni purata taburan bila dikaji mililiter air isi padu turun tuan-tuan. 6 tahun punya air hujan yang tak turun tu tiba-tiba turun dalam tempoh semalam. Can you imagine? Itulah maksud Nabi kata bila berlakunya kerosakan di bumi Arab. Bismillah dan bismillah. Tak ada apa kebaikan lah. Tuan-tuan tengok kemarin Raja Dubai mengarahkan proses cleansing and cleaning proses. Bangunan tinggi-tinggi tuan-tuan, bukan nak guna kita punya tenaga manpower, abang bayar datang cari makan kan, menggunakan tenaga nak pergi cuci dengan menggunakan tangan. Sana menggunakan dom, menggunakan drone, menggunakan kapal untuk pergi cuci bangunan yang 828 meter tuan-tuan. Nak abang main betapa tingginya. Tapi setinggi-tinggi dan secanggih-canggih teknologi sistem amaran. Di Dubai itu apa yang tak ada? Sistem amaran tsunami, amaran pesawat terhempas, amaran hujan. Amaran apa yang tak ada? Habaqlah amaran apa? Amaran tsunami kah? Amaran angin ribut kah? Sistem semua ada, secanggih-canggih. Tapi secanggih sistem yang manusia buat, akhirnya Allah kata kun fayakun, akur pada sistem yang Allah buat. Sama lah macam kita di Malaysia, antara negeri yang paling canggih sistem amaran banjir, KL lah, ibu kota negara. Tapi yang paling kerap banjir kat mana? Kat mana yang ada sistem paling canggih, kat situ yang Allah tenggelamkan. Allah kata jangan cabar kekuasaan aku. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Yang ketiga, tercabutnya keamanan. Bila berlakunya kerosakan dan juga peperangan, memang akan hilang keamanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, amannya hilang. Sehingga kan hari ini kita dilaporkan lebih kurang 5,525 ibu-ibu yang sedang mengandung yang kehilangan suami. Dia tahu dah anak dia keluar sekali lagi, anak-anak ni, ibu-ibu Gaza ni, yang sedang mengandung tanpa suami. Maksudnya keluar je baby tu, ayah dah tak ada. 5,500. Ini benda yang sangat ditakuti oleh Israel. Sebab lagi duk attack, lagi ramai pula baby yang keluar. Mai kok mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. 3. Yang keempat, akan tercabut dan hilangnya kasih sayang. Kasih sayang akan lahir seiring dan sejalan dengan aman. Bila aman, tenang, akan lahir kasih sayang. Tapi bila dia hilang dah, kita kata bila munculnya kerosakan perang, kamu akan tengok negara sesama pemimpin, sesama negara akan penuh dengan kebencian, bukan dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Yang kelima, izzah ataupun kemuliaan. Bila berlakunya hujung akhir zaman ni, kamu akan tengok pemimpin-pemimpin yang di dahinya ada kalimah Allah. Bukan ada tertulis alif lam lam ha. Saya nak abang main kata pemimpin-pemimpin Islam sallallahu alaihi Muhammad yang lantang berbicara ketika manifesto, ketika nak merayu undi. Bukan main lantang ketika nak melobi undi. Tapi ketika betul-betul sepatutnya dia menggunakan kelantangan, kepoweran, kekuasaan itu untuk melawan musuh. Mana api? Time nak melobi undi, hang keluar segala tenaga. Tapi sepatutnya lawan, bertempur dengan musuh, hilang habis tenaga dan keberanian. Allah angkat kemuliaan, hina pemimpin kita. Bukanlah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab bila kamu meletakkan keduniaan, pangkat, darjat, perut, kepentingan perut dan kepentingan jawatan kamu, aku letakkan kamu di serendah-rendah darjat. Ada jawatan yang boleh mengangkat kemuliaan seseorang, ada kedudukan yang boleh merendahkan kehinaan seseorang. Kalau kita lihat pada sejarah zaman
zaman khilafah, zaman kerajaan, zaman kediktatoran. Sejak zaman Nabi, izzah masih ada. Sejak zaman khilafah, minhaj nubuwah, khulafa ar-rasyidin, Allah masih pegang, pelihara kemuliaan izzah pemimpin sallallahu alaihi Muhammad. Turun ke zaman kerajaan, daripada Umayyah sampai ke Utsmaniyah, masih ada kemuliaan walaupun ada on off, walaupun ada bermusim pemimpin yang terangkat kemuliaan. Tapi bila masuk zaman kediktatoran 1924 until malam ni, hingga malam ni, nak cari pemimpin yang betul-betul zuk, yang kita tengok wajah dia teringat pada Allah, nak cari tak ada, hampir tak ada. Adakah itu tanda Allah mengangkat kemuliaan? Muslimin dan muslimat Allah. 5. Yang keenam, apa lagi yang tercabut? Hak wilayah. Tuan-tuan tahu kenapa antara benda yang mungkin saya pernah ulang, kenapa Brigade Al-Qassam dan juga Hamas dan SAB 7 SAB Brigade Syuhada Al-Quds antaranya yang berada di bawah Hamas, tuan-tuan, organisasi Hamas. Kenapa mereka nak berperang sangat dengan Israel? Sebab ada hak kita yang dirampas. Antaranya hak pemilikan tanah. Yang kedua, hak immigration, pasport. Yang ketiga, hak memiliki bekalan air, hak memiliki bekalan elektrik, dan hak memiliki ruang udara. Ini antara 5 benda yang dikawal, yang dipegang oleh Israel, walaupun itu tanah kita. Jadi memang Nabi kata bila sampai perang, hak kamu akan dirampas. Jadi orang yang tak faham kenapa berlakunya peperangan, sebab kita nak ambil balik hak benda yang dirampas, yang dinafikan hak kita. Ini yang jarang disebut, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hak kerakyatan dan keamanan rakyat Palestin. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Apalagi yang akan tercabut? Yang tercabut nilai kejujuran dan keintegritian, sama ada seorang pemimpin maupun seorang umat dan rakyat, akan hilang kejujuran. Sebab apa? Bila kamu dah ada jawatan, di kanan kamu adalah musuh, di kiri kamu adalah kawan. Hak mana hang nak menangkan? Kawan yang sedang lelah, lemah, ataupun musuh yang menawarkan keduniaan dan harta? Kamu akan jumpa zaman tu. Akan lahirlah pemimpin yang terpaksa memenangkan musuh demi untuk menyelamatkan. Dia tak jujur pada agama dan tak jujur pada umat. Okey. Itu benda yang tercabut. Benda yang lahir, yang pertama akan lahirnya, Nabi kata, kegolongan Nabi palsu. Bila berlakunya perang, bila berlakunya akhir zaman, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata, zaman kamu benar-benar akan berakhir sehingga genap 30 orang yang mengaku Nabi. Pada zaman Nabi saja, tuan-tuan, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab, yang mengaku Nabi ni 12 orang. Pada zaman Nabi, Nabi doa ada depan mata pun 12 orang mengaku Nabi. Hei, apatah lagi yang tak ada, apatah lagi zaman fatrah ni, zaman terputus Nabi. Tuan-tuan cuba kira tengok, berapa orang yang mengaku Nabi? Tu tak kira Imam Mahdi lagi. Genap 30, maka kamu sampai detik terakhir. 2. Akan lahirnya pemuka-pemuka agama yang menggunakan agama, misalnya Alaihi Muhammad, yang menggunakan agama ni untuk memenangkan musuh atas tiket agama, pemuka agama. Sallallahu alaihi Muhammad. 2. Yang ketiga, akan lahir golongan yang taklid, yang ikut rentak musuh. Sebab tu dalam teori Ibnu Khaldun, kejatuhan empayar Melayu Melaka, mengikut teori Ibnu Khaldun, dia ada beberapa fasa. Antara fasanya disebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, adalah fasa di mana kamu ikut telunjuk penjajah. Sama juga macam Khilafah Utsmaniyah. Daripada zaman penubuhan, zaman membina empayar, zaman kegemilangan, zaman perluasan kuasa, masuk zaman kelima sebelum zaman keruntuhan dan kejatuhan, ada satu zaman dia panggil zaman taklid, zaman ikut rentak musuh. Jadi kamu isi jawatan hanya sebagai boneka, ada zaman tu. Dan sekarang kita sedang bertemu dan memiliki pemimpin yang taklid, mengikut apa yang musuh cakap. Agama yang lain satu hari demi satu hari mula tumbuh. Bahkan kadang-kadang kita tidak pernah mendengar
adanya akidah, adanya kepercayaan, adanya agama baru yang bakal wujud dan muncul. Tentu hari ini mungkin ada yang tidak pernah mendengar agama baru yang cuba ditonjolkan oleh Dajjal yang namanya Scientology. Mungkin juga kita tak pernah mendengar nama agama baru yang dinamakan sebagai Chow Dai. Mungkin juga kita tak pernah mendengar agama baru yang bernama Trust Lucifer dan seangkatan dengannya. Apapun pengetahuan kita, sama ada kita sedar atau tak sedar, sama ada kita tahu atau tak tahu, agama-agama ini sememangnya sudah wujud dan muncul dalam lingkungan persekitaran kita. Memandangkan tabiat manusia ini memerlukan kepada pencipta, dan untuk berhubung dengan pencipta inilah kita memerlukan acuan dan laluan, iaitu agama. Bagaimana toleransi syirik ini boleh berlaku sebagai contoh? Hari ini kita lihat adanya satu penyakit yang sudah lama menghinggapi manusia yang namanya sifilis. Pernah dengar tak penyakit sifilis? Penyakit sifilis ini selalu dikaitkan dengan amalan-amalan, perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dari sudut hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan perempuan mungkin, antara perempuan dengan perempuan mungkin, antara lelaki sesama lelaki mungkin. Akibat daripada perhubungan yang luar tabi'i, perhubungan yang di luar batasan agama ini menyebabkan terjadinya penyakit sifilis. Bila sifilis ni dah mula menghinggapi badan manusia, lama kelamaan akibat daripada penyakit ini mula akan menyebabkan imunisasi, iaitu sistem pertahanan tubuh ataupun badan manusia ini mula rapuh, mula berkurangan, mula tidak berfungsi. Yang mungkin lebih jauh, akibat penyakit ini boleh membawa manusia kepada kematian. Akibat sifilis, sistem pertahanan kita terhakis. Sistem pertahanan tubuh kita mula tidak berfungsi dan berkuasa lagi, yang boleh membawa kepada kemusnahan nyawa yang namanya kematian. Tetapi dalam konteks hubungan, apa yang dikatakan sebagai toleransi syirik ialah dia tidak membunuh jasad anda, tetapi dia boleh membunuh dan menghakis akidah anda, dan akibat yang terlampau jauh yang mungkin boleh membawa kepada anda meninggalkan agama yang sedang anda pegang dan anut sekarang. Bahasa yang mudah, dia mungkin boleh memurtadkan anda secara halus atas nama pelabelan Islam. Bagaimana ini berfungsi kalau penyakit tadi nama dia sifilis? Hari ini toleransi syirik pun membentuk perkataan yang sama, sifilis, iaitu 3 rangkaian ideologi dan fahaman baru yang cuba menghakis inti dan akidah agama anda: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ingat betul-betul 3 ini: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Inilah toleransi syirik yang saya nak maksudkan, yang boleh membawa kerosakan kepada kita punya al-barra'. Baik, kita ambil perkiraan secara sederhana. Semua orang pernah mendengar ketiga-tiga kalimah ataupun perkataan tadi. Malam ini apa yang anda faham tentang sekularisme? Kita dah saban hari, saban waktu, saban minit menyebut kalimah dan perkataan sekular. Tetapi pemahaman yang sebenar tentang apa benda yang kita sebut, apa benda yang kita ucap, apa benda yang kita ungkap, adakah kita memahami dengan sebenar-benar pemahaman? Sekular secara sederhana adalah satu ideologi yang dicipta untuk memisahkan, untuk menceraikan di antara hubungan dunia anda dengan hubungan agama anda. Hidup kita hari ini cuba dipisahkan dengan agama kita, hidup hari ini cuba diceraikan dengan agama kita.
Mana mungkin ini berlaku sedangkan pada awal tadi kita sebut sifat dan tabiat manusia perlu pada agama. Dan hari ini bagaimana penceraian ini boleh berlaku? Agama hanya digunakan semata-mata sebagai tujuan untuk kita individu ataupun orang lain berhubung dengan Tuhannya semata-mata. Dari sudut ibadah mungkin, dari sudut amalan-amalan mungkin, dari sudut ritual-ritual keagamaan mungkin. Itu sajalah keterlibatan agama dalam konsep sekular. Dengan bahasa yang mudah, sekular hari ini dia tidak larang untuk anda bersyahadah. Dia tidak larang untuk anda menunaikan salat 5 waktu. Dia tak larang anda untuk datang ke masjid. Dia tak larang anda untuk belajar apa jua jenis ilmu agama. Dia tak larang anda untuk buka dan baca kitab. Dia tak larang anda berpuasa. Dia tak larang anda nak pi haji. Dia tak larang anda nak bayar zakat. Bagi dia ini adalah hak tertentu dari sudut amalan dan ritual keagamaan. Dalam agama-agama tertentu dia tak kacau. Tetapi yang jadi pemisahan bila? Yang jadi pemisahan dengan agama bila dia melibatkan kelompok yang ramai. Dari sudut sosial, dari sudut kemajmukan, dari sudut kemasyarakatan, yang diterima pakai ialah kesepakatan sosial atau kita namakan the social contract. Agama dipisahkan di sini, agama diceraikan di sini, agama terhakis di sini. Akibatnya hari ini bagi kita sudah cukup senang dan selesa kalau kita dapat menunaikan solat 5 waktu. Alhamdulillah, hari-hari aku dapat tunai solat 5 waktu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila tiba bulan Ramadan? Alhamdulillah, aku boleh puasa tanpa halangan 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan. Adakah kita rasa selesa bila harta kita ada yang berlebihan? Alhamdulillah, aku mewajibkan dan menafkahkan sebahagian harta yang lebih itu pada saluran zakat-zakat tertentu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila kita berkemampuan untuk menunaikan haji di Mekah? Alhamdulillah, saya dah 3 kali haji. Alhamdulillah, saya dah 3 kali umrah. Alhamdulillah, saya dah berbelah-belah kali ziarah. Cukup selesakah dengan amalan-amalan tersebut? Sedangkan dalam agama kita mencakupi sebahagian besar luar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi. Ambil saja umum lingkungan dan konsep agama kita. Adanya bab taharah dan ibadah. Ini mungkin kita dah selesa dan selesai bagi kita. Bagaimana dengan konsep muamalah? Bagaimana dengan konsep munakahat? Bagaimana dengan konsep jinayah? Bagaimana dengan konsep hukuman? Bagaimana dengan konsep perundangan? Bagaimana dengan konsep jihadnya? Adakah kita juga berada dalam fasa yang selesa tentang perkara-perkara selain daripada taharah dan ibadah tadi? Hakikatnya benda-benda tersebut sudah diasingkan pada kita sejak awal-awal sekularisme ini bertapak. Dari sudut muamalah, kadang-kadang dimasukkan unsur-unsur riba, unsur-unsur perniagaan yang haram, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur perniagaan yang gharar, dan kita bermuamalat, kita berasimilasi di dalam suasana pengurusan dan perniagaan ini. Dalam keadaan kita sedar atau tidak, kita sebenarnya sudah menafikan sebahagian besar sistem muamalat Islam yang sepatutnya kita laksanakan. Bagaimana dengan sistem munakahat? Memang hari ini kita berkahwin dan kita ada hak untuk menentukan siapakah calon isteri kita. Kita berhak memilih, kita berhak menentukan. Dari sudut kerja, ikut suka kita nak kerja apa, ikut suka kita jabatan mana, ikut suka kita prioriti mana. Itu adalah hak kita.
Tetapi bagaimana konsep Islam ini berjalan atau tidak semasa kita menjalankan urusan kita dari sudut sosial dan masyarakat. Lebih jauh, bagaimana dengan perundangan? Bagaimana dengan hukum hakam? Adakah Islam yang digezet oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya? Adakah Islam yang digezet melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada hari ini? Tidak. Kalau tidak, kenapa anda berasa cukup selesa dengan sebahagian kecil daripada anda yang telah buat dan lakukan tadi? Hakikatnya Islam masih belum syumul. Islam masih belum menyeluruh. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka, agar kita hanya terlibat dengan urusan fardiah, amalan-amalan keagamaan, dengan ritual-ritual keagamaan masing-masing. Bab umum dengan orang lain, pisahkan anda daripada agama anda. Dan sosial kontrak ini ditentukan atas kesepakatan ramai. Kalau ramai bersetuju kita nak buat lagu ni, kita kena terima walaupun hakikatnya bercanggah dengan apa yang Allah kata. Kalau ramai yang menyokong benda ni, kita kena terima walaupun hakikatnya dia bercanggah dengan sunnah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah sedar hakikat ini, maka akibat sosial kontrak ini tidak termasuk dalam ruang lingkup keagamaan, maka akan lahirlah apa yang dinamakan sebagai hak-hak kebebasan atau hak-hak bersuara. Semua kita bebas, semua kita ada hak untuk bersuara. Bila saja bebas, bila ada hak bersuara, apakah kelemahan-kelemahan dan kekurangan sistem ini? Contoh hak kebebasan. Kalau hari ini kita orang Islam, difardukan pada kita, diwajibkan kepada kita salat 5 waktu. Bahkan kalau kita mengetahui dengan jelas, dengan benar dan yakin, mungkin adik-beradik kita hak paling dekat, mungkin jiran sebelah rumah kita, mungkin kawan satu pejabat dan satu jabatan dengan kita, kita yakin, tahu, percaya dan jelas dia ni jenis tak solat 5 waktu, dan kita cuba menegur dia, kita cuba nasihat dia agar kembali pada ajaran agama yang sebenar. Semayanglah kawan, solatlah sahabat. Tapi atas adanya hak kebebasan tadi, siapa hang nak tegur aku? Aku kerja ni hang tanggung ke? Ayat-ayat standard lah tak? Apa urusan hang dengan aku? Kita adik-beradik ke? Kita sepupu ke? Kita saudara ke? Hang nak sembang pasal aku ni? Aku nak semayang ke? Aku tak mau semayang ke? Ikut akulah. Aku nak puasa ke? Aku tak mau puasa ke? Ikut akulah. Kita kan bebas. Aku nak pi haji ke? Aku tak mau pi haji ke? Walau banyak duit pun ikut akulah. Ada duit aku tak mau pi haji, aku nak pi melancong sana melancong sini pun ikut akulah, duit aku. Pernah dengar tak dialog-dialog biasa ini? Ini adalah dialog yang sering kedengaran. Tetapi hakikatnya benda ini nyata dan jelas berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita nak mengambil sikap yang lebih keras kerana merasakan pentingnya benda ni pada agama dan pentingnya nak jaga akidah adik-beradik, jiran dan saudara tadi, mungkin kita melakukan suatu tindakan yang kita kata sedikit ekstrim. Tolonglah semayang, tolonglah solat, tolonglah tu, tolonglah ni. Hang jangan lebih-lebih lah depan rumah aku, kan aku telefon polis. Aku boleh samang hang, polis boleh mai tangkap hang, kita pun unduk. Boleh berlaku tak benda lagu ni atas kebebasan? Boleh. Itu hak individu, tak ada siapa boleh kacau. Walaupun atas nama agama kita nak membetulkan keadaan, kita boleh disaman, kita boleh disabitkan, kita boleh dicas melakukan kesalahan kerana mengganggu privasi dan prioriti orang lain, walaupun atas dasar nak menasihatkan dakwah seru dia pada agama kita sendiri.
Atas dasar itulah kita lihat, kadang-kadang agamawan kita, maaf sebut, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, kadang-kadang lebih senang dan selesa duk bertarung, duk bergaduh, duk berwrestling tentang perkara-perkara khilaf tak berkesudahan. Masing-masing cuba menguatkan hujah masing-masing, masing-masing cuba memenangkan dalil masing-masing, masing-masing cuba menegakkan bukti masing-masing. Sedangkan ada sebahagian daripada benda yang diperselisihkan, benda yang dikhilafkan ini sudah diselesaikan berkurun-kurunnya oleh ulama-ulama dulu. Seolah-olah masing-masing nak buka pekong di dada. Aku lebih benar, kamu salah. Aku lebih betul, kamu tak betul. Aku lebih Islam, kamu tak Islami. Sedangkan yang di luar tadi yang dimaksudkan kadang-kadang terabai. Kita asyik memperselisihkan tentang hal-hal yang berkaitan solat, tapi kita mengabaikan orang yang langsung tak semayang. Kita asyik memperselisihkan kadar-kadar zakat yang patut dikenakan ini. Kadang-kadang kita mengabaikan terus orang yang lari dan cuai daripada bayar zakat. Kadang-kadang kita memperselisihkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal puasa, kita langsung mengabaikan dan tak ambil tahu di luar sana orang yang tanpa segan silu buka puasa tak puasa depan mata kita. Mana yang perlu didahulukan antara perkara khilaf tersebut dengan hal-hal seperti tadi? Bahkan kadang-kadang tindakan, reaction tak ada. Dia tak mau semayang, ikut dia lah. Dia tak mau puasa, ikut dia lah. Dia tak mau bayar zakat, ikut dia lah. Ikut dia. Akhirnya golongan-golongan ini wujud. Golongan-golongan ini terbentuk. Golongan-golongan ini membesar dalam masyarakat seperti busut anai-anai tadi tanpa kita sedar. Orang tu tak semayang, tak ada orang marah pun. Orang tu tak semayang, ulama tak tegur pun. Orang tu tak semayang, ustaz tak kata apa pun. Aku pun nak jugalah. Akibatnya makin bertambah orang tak semayang, makin bertambah orang tak puasa, makin tak takut orang tak mau bayar zakat. Kumpulan ini terbentuk dalam diam tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu 5 waktu dia tak semayang, tapi 1 waktu ni dia boleh pergi masjid. Solat apa? Solat Jumaat. 5 waktu dia tak semayang, tapi semayang Jumaat. Tak boleh. 3 kali aku tak fi, Allah cap munafik. 3 kali tak pi, Allah cap munafik. Hari-hari tinggal tak apa pula. Ni orang panggil Islam mingguan. Islam mingguan. Pasal apa? Dia ada hari Minggu saja, hari Jumaat. Dia ada lagi dia panggil Islam musiman. Islam ikut musim. Musim ada ceramah perdana, adalah dia di masjid. Musim orang sembelih ayam, buat gulai, adalah dia di masjid. Musim orang perebah lembu 2-3 ekor, masak-masak, adalah dia di masjid. Tapi hari-hari biasa tak ada. Ni muslim musiman, ikut musim. Hak lebih jauh sadis, Islam kapal selam tak? Islam kapal selam ni bila dia masuk dalam air, tenggelam dalam laut, setahun 2 kali saja dia timbul. Semayang hari raya puasa, semayang hari raya haji. Hak lain tak nampak pun. Ni dipanggil apa? Islam kapal selam. Baik. Sekarang lihat. Dalam agama ditegaskan secara jelas antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, iaitu konteks hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia berpisah tiada, bercerai tiada. Tak boleh dirosakkan kedua-dua hubungan ini
Mana mungkin kalau ini digazet oleh Allah yang menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan, menjamin kemakmuran bagi kita, kalau kita cuba pisah, kita cuba perlai, maka kita akan menuju kepada kerosakan dan kehancuran. Jelas? Okey, itu secara sederhana tentang sekularisme. Bagaimana dengan pluralisme? Bagaimana dengan pluralisme? Apa maksud plural? Apa maksud plural? Plural ni banyak ke sikit? Banyak. Tapi bila sebut pluralisme, kita menganggap semua agama yang ada di atas dunia ini umumnya, dan kalau konteks negara kita Malaysia, kena menganggap semua agama yang ada di Malaysia ini khususnya menerusi ideologi pluralisme. Semua agama ini bersifat sama. Semua agama sama saja. Tak ada lebih agama tu berbanding agama ni. Tak ada lebih agama ni berbanding agama tu. Dan kebenaran setiap agama itu bersifat relatif. Kebenaran agama itu bersifat relatif. Kefahaman dia ikut kefahaman penganut dia. Kebenaran dia ikut kefahaman pemeluk dia. Orang lain tak boleh kacau yang ni. Dan menerusi pluralisme juga, kita kena menganggap bahawa orang-orang yang baik, orang-orang yang dianggap soleh dalam agama masing-masing juga akan masuk syurga bersama dengan ahli-ahli agama lain yang baik dan soleh. Dengan nisbah kata yang mudah, kalau kita hari ini berperanan sebagai seorang Islam yang baik dan soleh, kita masuk syurga. Tiba-tiba jiran kita yang Hindu ikut agama dia tu baik dan soleh pada penilaian, duduk dalam syurga sebelah kita juga. Agama Buddha pun hak mungkin kerja sekali dengan kita, ikut pemahaman agama dia, dia ni baik dan soleh, duduk dalam syurga sekali dengan kita juga.